PLC itu adalah satu elemen yang penting bagi guru-guru di sekolah, tetapi cara pelaksanaannya adalah amat rumit dalam kalangan guru-guru. Kami dapat mempelbagaikan idea bagi melaksanakan program PLC ini ataupun komuniti pembelajaran profesional ini. Pertama sekali, kita perlu memberi peluang kepada guru-guru bagi melaksanakan PLC. Semasa guru-guru melaksanakan PLC tersebut, kita perlukan meningkatkan semangat guru tersebut. Walaupun guru-guru melakukan ataupun berlakunya miskonsepsi dalam PLC, membuat penambahbaikan dalam PLC tersebut. Selain itu juga, kita perlu memudahkan guru-guru dalam sekolah yang bekerja dalam situasi sekolah, kerana guru-guru mempunyai bidang tugas yang terlalu lebar atau luas. Maka kita perlulah sebagai guru ataupun sebagai SLT, MLT, kita perlulah memudahkan guru-guru untuk melaksanakan PLC dan memantapkan PLC tersebut. Selain itu, kita tak boleh menjadikan ia sesuatu program. Ini kerana dalam perjalanan dari sebuah sekolah, pelbagai aktiviti dilaksanakan. Dalam aktiviti tersebut, kita dapat lihat pelbagai program guru-guru laksanakan dalam program tersebut. Tanpa disedarinya, PLC wujud dalam program tersebut. Melati kuntung tumbuh melata, saya berbuah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana hari ini kita bersiaran dalam program webinar yang dikelolakan oleh Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, ini merupakan webinar kita yang kedua yang mana khusus untuk membicarakan berkaitan dengan komuniti pembelajaran profesional yang lebih dikenali sebagai PLC di Malaysia. Kita akan mengupas tajuk ini bersama-sama panel yang kita jemput bagi membicarakan berkaitan budaya versus program KPP. Para penonton yang dihormati sekalian, sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan panel kita? Yang pertama, kita memperkenalkan Profesor Madya Dr. Zuraida Abdullah dari Fakulti Pendidikan UM, dan yang kedua yang berusaha Dr. Hasnah binti Abdullah dari IPG Kampus Raja Melewah. Selamat datang kepada doktor berdua. Okey, terima kasih kerana sudi dapat meluangkan masa dalam webinar kita pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya KPP ini tidak asing lagi dalam kalangan guru kita, kerana ia telah diperkenalkan bermula pada tahun 2011 lagi. KPP seperti yang dipahami adalah merujuk pada sekumpulan guru yang komited dan kooperatif secara berterusan untuk meningkatkan kualiti dalam merealisasikan kemenjadian murid. Pelaksanaan KPP ini sudah 10 tahun lamanya. Okay? Dalam tempoh itu, kita percaya sekolah, sekhususnya guru, memahami dan melaksanakan KPP di sekolah masing. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan perbincangan ini. Saya mulakan dengan Profesor Madya Dr. Zuraida. Okey, bagaimana doktor melihat KPP ini yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh 10 tahun ini di sekolah? Okay, terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah ya, hari ini saya sekali lagi dapat bersama-sama tuan-tuan dan perempuan, sama ada yang berada di sini maupun di luar sana. Tajuk kita hari ini apa ya, Puan Moderator? Budaya versus program. Budaya versus program. Daripada apa yang dinyatakan tadi, berapa lama Komiti Pembelajaran Profesional ini telah berlangsung iaitu selama 10 tahun. 10 tahun ya, kita telah melalui satu perjalanan yang agak panjang. Bila memperkatakan tentang Komiti Pembelajaran Profesional ini, kita dapati bahawa guru-guru telah diberikan pendedahan ya tentang bagaimana
untuk menjadikan atau mengubah amalan kerja buat guru di dalam bilik belajar. Selama ni kita lihat guru-guru suka ataupun lebih terpengaruh dengan cara kerja yang bersendirian, tapi dengan adanya dasar yang dibawa oleh KPM, di mana ia merupakan satu kita kata gelombang yang dibawa satu dunia, PLC ni ataupun Komuniti Pembelajaran Profesional ini. Dia melihat kepada bahawa dalam komuniti pembelajaran profesional itu adalah guru-guru yang perlu belajar, terus belajar berkaitan tentang kerja buat dia. Dengan kata lain, yang berakhir dengan menghasilkan pembelajaran murid. Dengan kata lain juga kita katakan bahawa kita perlu memberikan fokus kepada peningkatan pembelajaran murid. Tetapi kita kena ingat balik bagaimana datangnya PLC ni atau Komuniti Pembelajaran Profesional ni. Pada peringkat awalnya ia bermula dengan Peter Senge. Peter Senge dia membawa kepada learning organisation, yang mana kebanyakan company ataupun syarikat-syarikat yang ingin membangunkan dia orang percaya bahawa di dalam syarikat itu sendiri adalah manusia yang memerlukan pembelajaran berterusan untuk menambah baik dalam diri dia, potensi diri dia. Jadi dengan kata lain setiap ahli komuniti ataupun organisasi itu perlu belajar. Jadi kalau saya katakan learning organisation atau PLC itu sendiri atau Komuniti Pembelajaran Profesional, kalau tidak ada term ini pun, sebenarnya perkara ini telah berlaku. Ini saya nak nyatakan kenapa perkara ini sebenarnya boleh berlaku. Pada tahun 2007 ketika saya melaksanakan kajian PhD saya, ketika itu PLC atau Komuniti Pembelajaran Profesional ini belum lagi menjadi dasar Kementerian Pelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia Pendidikan Malaysia. Jadi kita katakan bahawa ia sudah menjadi amalan sebenarnya, hanya ia berlaku dengan sendiri. Tetapi hari ini semenjak yang 10 tahun, apabila kita melihat bahawa PLC itu penting, maka kita cuba menstrukturkannya dengan lebih formal dan kita mengarahkan kepada agar semua guru-guru melaksanakan amalan PLC ini. Saya serahkan kepada Puan Moderator. Terima kasih Dr. Zuraida atas penjelasan yang panjang lebar itu tadi. Okey, sekarang kita melihat bagaimana pula di IPG Campus. Okey, boleh Dr. Hasnah jelaskan berkaitan dengan kita kata Komuniti Pembelajaran Profesional di IPG Campus dalam tempoh 10 tahun ini. Persilakan Dr. Hasnah. Terima kasih kepada Puan Moderator Dr. Siti, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Zuraida kerana sanggup berganding bahu dengan kami di KPM, walaupun Dr. Zuraida daripada Kementerian Pengajian Tinggi daripada universiti, dan kami daripada Kementerian Pelajaran Malaysia dan jasamu tetap akan dikenang kerana usaha-usaha untuk mengembalikan semula Komuniti Pembelajaran Profesional ini. Untuk menjawab kepada soalan yang diajukan oleh moderator, dalam pengetahuan saya, walaupun saya telah berada di IPG ataupun sebelum ni maktab perguruan, lebih kurang saya rasa kalau tahun depan cukuplah 20 tahun saya berada di dalam institusi pendidikan guru ini, dan saya cuma mendapat perkabaran tentang PLC ini secara formal di dalam IPG ini beberapa tahun kebelakangan ini sahaja. Tetapi saya telah cuba untuk mengkaji apa sebenarnya yang berlaku dengan professional learning community ataupun komuniti pembelajaran profesional ini di IPG. Jadi pada tahun 2019 saya telah membentuk satu pasukan PLC ini atas inisiatif sendiri dengan kawan-kawan. Barulah saya tahu bahawa pada 2010 ataupun 2011
bermulanya gerakan komuniti pembelajaran profesional di IPG, di mana ketika itu pensyarah daripada maktab ataupun IPG pada masa ini telah berganding bahu dengan pihak sekolah ataupun JPN dan telah mewujudkan satu circle ataupun satu kumpulan pakar-pakar yang telah dinobatkan sebagai jurulatih utama dalam professional learning community ini, dan telah membuat berbagai-bagai aktiviti untuk mengenengahkan semula professional learning community ini. Dan apabila Dr. Zuraida tadi sebut tentang Peter Senge pada tahun 1990 memperkenalkan the fifth discipline dengan 5 dimensi dalam learning organisation, dan untuk pengetahuan Dr. Zuraida juga, learning organisation adalah salah satu budaya dalam Institut Pendidikan Guru. Dengan berpayungkan learning organisation, kita mengorak langkah lagi selangkah. Kita tidaklah mengatakan professional learning community itu 100% dengan learning organisation yang dibawa oleh Peter Senge, yang kemudiannya baik oleh Watkins dengan Masik pada tahun 1997. IPG telah mengambil learning organisation sebagai salah satu budaya, dan professional learning community pula berada dalam kitaran ataupun lingkungan learning organisation itu sendiri. Jadi di IPG syukur alhamdulillah dengan adanya inisiatif 111 ini, kita telah mengembalikan semula. Macam Dr. Zuraida cakap juga tadi bahawa PLC ataupun KPP ini sebenarnya telah lama berada, dan saya setuju kalau Dr. Zuraida kata tadi bahawa sebenarnya kita ataupun pendidik ataupun guru ni, dia dah buat dah PLC, cuma tidak dinamakan PLC. Dan apa yang dimaksudkan oleh Dr. Zuraida tadi itu, di mana kita telah berusaha dalam kerja buat kita untuk memastikan kemenjadian murid. That is the final ataupun the ultimate apa yang kita mahukan dalam komuniti pembelajaran profesional. Jadi usaha-usaha yang kita buat sekarang ni adalah untuk memastikan KPP, komuniti pembelajaran profesional itu dijadikan sebagai budaya di dalam kalangan warga pendidik, sama ada pendidik itu berada di sekolah ataupun pendidik-pendidik yang mendidik bakal guru. Okey, saya rasa itu saja dari saya untuk ni. Okey, jadi kalau kita dapat simpulkan kat sini bahawa memang komuniti pembelajaran profesional memang telah kita kita dah buat benda ni. Kita dah buat, laksanakan. Semua guru-guru dah laksanakan. Cuma dari segi istilah tu mungkin kita tidak mewawarkan bahawa itu adalah aktiviti ataupun yang pelaksanaan KPP tu di sekolah. Okey. Seterusnya kalau kita lihat berdasarkanlah kita kata dalam tempoh 10 tahun kita telah ni KPP telah dijalankan di sekolah. Okey, cuba macam kita kata, ada tak cikgu ataupun sekolah yang merasa ada kekangan dalam melaksanakan KPP ini? Saya ajukan dulu kepada Dr. Zuraida. Right, soalan ni menarik sebenarnya. Kerana kita melihat bahawa kenapa ia menjadi masalah, atau kita katakan bila bercakap dengan guru, guru mengatakan itu satu bebanan. Sekali lagi saya akan nyatakan di sini, kalau ia berlaku daripada, maksud dia arahan, arahan daripada atas, selalunya orang yang menerima arahan ni dia rasa agak, kita kata Dr. Hasnah, agak macam dalam paksaan. Terpaksa rela. Terpaksa rela. Tapi kalau kita lihat balik, kalau dia faham ataupun guru itu faham tentang konsep sebenar PLC itu, ialah untuk membangunkan diri dia, untuk dia menjadikan pengajaran dia dan pembelajaran anak murid dia untuk diri dia, untuk meningkatkan
potensi dia dan juga memastikan mereka ni dapat menambah baik pengajaran dia. Pasti perkara ini tidak dianggap satu-satu kekangan. Ia akan menjadi dengan sendirinya. Maksudnya yang ini yang selalu saya nyatakan. Bila kita kata community tadi, iaitu guru, dia mempunyai minat yang sama, yang serupa. Dengan kata lain, ya, bila kata guru, di sekolah kita ada guru, di sekolah kita ada pengetua, di sekolah kita ada guru kanan mata pelajaran, di sekolah kita ada ketua panitia, di sekolah ada penolong kanan. Kan? Kalau kita tengok ni, seolah-olah ada level. Betul? Tapi bila kita balik pada community tadi, bila kita ingin membicarakan atau kita nak mengupas masalah, isu dalam kalangan murid kita, pasti semua itu dikategorikan sebagai siapa? Mereka adalah guru, mereka adalah cikgu, pengetua adalah cikgu, penolong kanan adalah cikgu, GKMP adalah cikgu. Guru itu memanglah semestinya guru, iaitu cikgu. Jadi apabila mereka berbincang di situ, tidak ada yang kita katakan suara yang dikeluarkan ketika berbincang ataupun berdialog berkaitan dengan pelajar kita itu, murid kita itu, pastinya kita dah tidak memperkatakan kita sebagai pengetua. Maksudnya dia yang memberikan decision. Ataupun kita katakan bila dia guru kanan mata pelajaran, dia berhak untuk menentukannya. Ya, dengan kata lain, dalam perbincangan kita bersama-sama dengan rakan guru tadi, kita tidak lagi in position, kita tidak lagi berpegang pada kuasa, tetapi kita bersama-sama membincangkan tentang masalah murid itu. So bila kita kata tadi, yang Puan Moderator mengatakan tadi, apakah kekangan? Kekangan dia bila kita tak faham apa itu PRC, apa itu komuniti pembelajaran profesional. Kalau kita faham, ia bukan program, ia bukannya satu arahan, ia pasti boleh berlaku dengan sendirinya. Dan dia umpama seperti berlaku dari bawah, ya, dia daripada bottom up, bukannya daripada top down. Itu bezanya. Jadi Puan Moderator, saya ingin bertanya dengan you pula, ya. Sekiranya lah, ya, yang mana satu yang lebih selesa? Adakah bila you melakukan sesuatu pekerjaan atas dasar minat you ataupun atas arahan? Yang mana satu yang you menjadi pilihan? Okey, sudah tentulah kita ikut apa yang kita minat. Okey, dalam kita nak memastikan kita berminat, kita lebih passion tu lebih dapat diluahkan dengan perbuatan kita dan juga kita kata apa, keyakinan kita dalam menjalankan sesuatu yang kita kata diamanahkan kepada kita. Bila kita seronok, jadi kita akan sentiasa bersedia untuk berubah atas apa sahaja arahan yang kita berikanlah, maksudnya. Itulah dia Moderator. Bila sebut term KPP, makanya apa yang kita buat, kerja buat guru itu adalah daripada suara guru, bukannya daripada suara siapa-siapa. Dan saya ingin ingatkan, ya, komuniti pembelajaran profesional itu dia merujuk kepada konteks, ya. Dia lebih kepada masalah sekolah tersebut, masalah setempat ataupun kita kata bilik darjah itu saja. Dia tidak ada kena-mengena dengan orang lain. Jadi kalau kita kata budaya PLC itu, adakah dia akan jadi satu budaya yang sama? Saya boleh katakan sudah pasti ada kelainan dia, keunikannya, dan dia lebih kepada kontekstual lah. Itu daripada saya. Okey, kalau kita melihat pandangan Dr. Zuraidah ini berkisar kepada sekolah, okey, lingkungan aspek sekolah. Okey, bagaimana pula kalau kita melihat KPP, ada tak kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pensyarah dan ataupun guru pelatih dalam melaksanakan KPP di IPG? Apa pandangan Dr. Hasna? Okey, kalau kita merujuk kepada IPG dan juga guru-guru yang kita latih di IPG, ya, kalau kita cakap tentang kekangan ni, dia akan akhirnya seolah-olah kita cuba memberi alasan untuk tidak melakukan, alasan untuk tidak mahu melakukan, dan juga alasan untuk tidak
mahu menerima idea-idea. Jadi bagi saya seperti mana yang Dr. Zuraida cakap tadi, apabila sesuatu perkara itu diperkenalkan, diperkenalkan kepada pensyarah, merujuk kepada pensyarah IPG, dia memerlukan satu usaha ataupun effort yang berlipat kali ganda untuk memastikan setiap orang di dalam IPG itu, terutamanya pensyarah-pensyarah dapat grab ataupun dia dapat menghadamkan kefahaman dia terhadap sesuatu perkara yang dibawa itu, supaya benar-benar dapat diterjemahkan di dalam amalan. Jadi kalau kita nak kata kekangan tadi tu, seolah-olah ianya adalah satu pilihan. Sama ada pensyarah ini hendak menjadikan PLC ataupun Komuniti Pembelajaran Profesional itu sebagai satu perkara yang dinanti-nanti, ataupun satu perkara ataupun alasan untuk tidak melakukannya. Jadi the central issue of this adalah kepada individu pensyarah itu sendiri. Dan juga apabila tadi Dr. Zuraida tanya kepada moderator, kita boleh merujuk kepada satu model pemikiran Peterson and Clark 1986, yang mana pemikiran itu akan datang daripada dalam dan juga diproses, kemudian akan dizahirkan di dalam amalan. Jadi apa yang diterima daripada saranan-saranan tentang sesuatu perkara yang baru itu akan diterjemahkan di dalam perbuatan. Maka sekiranya kita ingin menjadikan PLC ataupun PP itu sebagai satu budaya, kita kena pastikan pelancaran ataupun memperkenalkan sesuatu itu dengan very subtle, dengan begitu baik, kerana kalau kita tanya alasan tu akan macam-macam alasan, dan akhirnya kita tak buat apa-apa. Itulah dia. Dasarkan kalau kita lihat pandangan-pandangan panel kita ni menunjukkan bahawa KPP ni sebenarnya kalau kita kata apa, dari pihak pengurusan atas ke guru-guru di peringkat bawah, kalau semua bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu perkara, dia akan menjadikan KPP itu senang kita laksanakan. Maksudnya kita suka, kita akan buat mengikut kita punya community setempat. Okey, berdasarkan kita tengoklah dari segi, kalau kita lihat bila kita nampak di sekolah, kita ada nampak kekangan juga, dan kita juga ada nampak beberapa masalah. Tapi KPM kita telah mengeluarkan buku, kita kata KIDS pembelajaran, KIDS PLC. Okey, dalam KIDS PLC ni terdapat banyak strategi-strategi yang boleh cikgu guna. Okey, boleh ke Prof. Dr. Zuraida mengulas apakah strategi yang kita kata yang boleh dilaksanakan dalam KPP ini? Soalan dia berkaitan dengan kids. Kalau kita tengok kids tu, dia panggil sebagai alat kolaboratif. Tak silap saya ada lebih daripada 20. Dia ada 20 sebenarnya, tapi yang popular dalam kalangan guru-guru ataupun pegawai pendidikan, kita tengok kebanyakannya boleh ada a few lah, saya tengok ada 11 yang begitu banyak ataupun banyak diguna pakai oleh guru-guru. Jadi bila kita kata strategi tu, dia lebih kepada bagaimana strategi tu sebagai alat saja. Dia sebenarnya dia sebagai garis panduan, dan kita boleh macam gunakan dan gabungkan. Kita boleh menjadikan ia satu kita kata pendekatan, ikut kita lah. Apa dalam buku yang diberikan tu, dia hanyalah memberi garis panduan untuk kita memahaminya dulu. Kemudian adakah ia boleh diikuti oleh komuniti kita bersama-sama
untuk menyelesaikan masalah yang kita dapat, ya. Kids itu juga sebenarnya bagi saya lah, yang saya nampak yang ramai yang gunakan ialah FIS. Fokus. Dia fokus, lepas tu dia implement, kemudian improvement, kemudian dia share. Tetapi kan kita kena tahu proses itu juga. Sebelum kita nak fokus, kita perlu ada data. Itulah permainan dalam PLC, itu uniknya PLC. Iaitu sebelum kita nak membincangkan sesuatu masalah tu, kita perlu ada data. Apa data yang kita boleh dapat? Sudah pasti datanya berkaitan dengan murid. Jadi apa yang kita nak fokuskan? Right? Kita nak fokus guru atau kita nak fokus pembelajaran murid? Kalau fokus pada pengajaran guru, bermakna kita akan lihat kaedah dia. Ya, kita nak tengok bagaimana approach yang boleh membantu guru itu mengajar dengan lebih baik kepada masalah pembelajaran murid tadi. Okay, itu satu. Kemudian selepas kita dah mendapat data, kita cuba melihat, kita akan list down lah sama-sama, bincangkan, dan barulah kita akan buat improvement. Dalam improvement tu sendiri, kalau kita kata improvement dalam bahasa Melayunya, penambahbaikan. Dalam proses penambahbaikan tu pasti ada apa? Kalau kita kata dalam penambahbaikan, pastinya kita akan melakukan satu proses mencuba. Cuba jaya kan? Cuba jaya. Daripada situlah nanti ada reflektif. Ya, reflektif itulah membuat cikgu melihat sama ada kalau kita ada 3 orang di sini, adakah pendekatan yang kita nak buat akan sama? Tidak. Saya rasa mungkin berbeza pendekatannya. Ya. Kita guna FIS, FIS sama. Tetapi cara kita bawa pendekatan ini pasti berbeza-beza kerana orang yang akan kita bantu adalah murid yang berbeza-beza latar belakangnya. Okey? Jadi, lepas tu kita tengok daripada improvement tadi, S, kan? S tu apa? Share. Bila kita kata share, okey, inilah yang seronoknya. Saya nak ke depan sikit lah. Bila menyandar ni jadi lain sikit ya. Bila kita katakan, bila share, kita share, kita kongsi dengan rakan-rakan kita. Perkongsian inilah sebenarnya memberi kita idea, kan? Kita memberi idea kepada cikgu-cikgu, kita dengan rakan-rakan kita. Bila kita memberi idea tu, kadang-kadang secara tak langsung dia mencetuskan lagi idea yang baru. Ya, jadi maksudnya di sini idea ni daripada 1 dia boleh jadi 2, daripada 2 dia boleh jadi 4, daripada 4 dia boleh jadi 8 idea bila kita melakukannya. Tapi dia tidak boleh terhenti kepada sharing tadi saja, perkongsian itu saja. Jadi dengan kata lain lah, bagi saya lah, ya, kit itu sangat memberi manfaat, tetapi kita perlu menambah baikkan lagi agar ya, bila kita dapat kit itu, guru bila dia baca, dia faham dan dia boleh buat terus. Ya, dia tak perlu lagi memikirkannya bagaimana untuk melaksanakan. Mungkin di dalam kit itu perlu ada sedikit penerangan bagaimana untuk melaksanakannya. Itu dari saya. Okey, apabila kita melihat penerangan pada doktor berkaitan dengan tools, alat, okey, untuk pensyarah, ada tak pada pandangan Dr. Hasna, okey, bagaimana di IPG campus untuk kita kata apa, dari segi kita kata mengaplikasikan strategi ataupun yang berkaitan dengan KPP lah kepada pensyarah dan juga guru pelatih. Okey, terima kasih moderator. Pada pandangan saya, okey, KPP is a means, it's not a destination. Sebab tu kita kata PLC ataupun KPP ini adalah satu yang bukan satu program, tetapi dia adalah satu yang berterusan. Okay? Dia bukanlah destination. Okay, kita stop dekat sini sebab kita dah dapat apa yang kita nak. It is not destination. Okay? Jadi kalau kita merujuk kepada kit yang dikeluarkan oleh kementerian, dia dalam tu seperti mana yang kita tahu ada 13 alat kolaboratif. Okay?
yang saya rasa orang yang akhirnya come up with all the 13 tools tadi tu melalui penyelidikan, okay, maka dikeluarkan 13 tools, okay. Sebenarnya KIP itu telah memudahkan kepada para pendidik, okay, untuk melaksanakan professional learning community ini tanpa memikirkan lagi macam mana nak buat, sebab bendanya dah ada. Jadi kalau Puan Moderator tanya saya apakah dalam kalangan 13 alat itu, okay, mengikut pengalaman saya, okay, sangat mudah kalau pensyarah menggunakan alat yang kita namakan sebagai teacher sharing session, okay, perkongsian, sesi perkongsian bersama dengan guru, okay. Tetapi sekali lagi kita kena ingat bahawa kita tidak boleh memahamkan teacher sharing session itu ikut kefahaman kita. Ya, dia kena faham apakah yang dimaksudkan dengan teacher sharing session pada lay audience dan juga kepada pendidik yang faham tentang PLC. Dia berbeza. Ya, kerana apabila kita buat teacher sharing session mengikut PLC, dia ada matlamat dia, ada hala tuju dia, ada fokus dia, bukan sekadar share apa sahaja. Ya, dan yang paling penting sekali, di akhir sharing session itu, what is next? Apakah impaknya yang nak diperolehi daripada sharing session itu? Okey, sebab itu PLC ataupun KPP ini juga meng-highlightkan ataupun mengenengahkan the deprivatization of practice, di mana semua amalan yang diamalkan oleh guru, terutamanya amalan-amalan yang terbaik ini, tidak perlu disimpan sendiri oleh guru ataupun pensyarah, sebaliknya dikongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Okay, satu lagi alat yang saya rasa sangat praktikal diaplikasikan di Institut Pendidikan Guru ataupun dalam kalangan pensyarah di IPG ialah lesson study. Jadi untuk pengetahuan Dr. Zuraida dan juga moderator, saya telah merancang untuk melaksanakan lesson study untuk satu subjek yang common, yang diambil oleh semua pelajar dan diajar oleh lebih kurang 10 orang pensyarah. Jadi saya rasa dia lebih mudah untuk kita kumpulkan dan lakukan menggunakan alat lesson study tadi, di samping kita nak mengatakan kepada pensyarah bahawa lesson study ataupun professional learning community ini adalah salah satu mekanisme yang dapat meningkatkan profesionalisme guru ataupun pensyarah itu sendiri, dan akhirnya akan melihat keberhasilannya dalam kalangan pelajar. Di samping, ya, kalau di IPG berbanding dengan sekolah, kita ingin mempamerkan kepada pelajar kita yang akhirnya akan ke sekolah menjadi guru bahawa KPP, Komuniti Pembelajaran Profesional, itu ialah satu kaedah yang dapat memberikan faedah kepada semua pihak. Okay? Saya nak respon apa yang Dr. Hasnah nyatakan tadi. Okay, boleh ya Pak Moderator? Dalam profesi keguruan, ya, sejauh mana kita menjaga profesionalism guru? Kalau di institut perguruan ataupun pendidikan guru, kerana you all bina yang nak bakal guru menjadi guru, kita nak masukkan roh keguruan itu pada mereka. Okay, memang kita nampak selama 4 tahun itu pensyarah-pensyarah IPG memberikan, ya, membangunkan anak-anak ini menjadi guru. Tetapi selepas itu, ini yang menjadi persoalan. Kalau dalam profession yang lain, kalau kita tengok, ya, juruterbang, setiap 6 bulan mereka kena ada jumlah jam flight, ada jumlah jam penerbangan. Ya, dan kemudian dia kena melalui beberapa ujian, ya, setiap 6 bulan yang pertama, kedua, sehinggalah
selagi dia berada dalam perkhidmatan dia. Begitu juga dengan kita katakan yang dalam perundangan, ya. Kalau lawyers, even doctors, dia ada satu yang mana kita nampak bahawa mereka ini melalui satu ujian untuk mengenal pasti sama ada professionalism mereka itu masih lagi kekal di situ. Tetapi saya ingin bertanya pada mungkin dua panel, satu panel dan seorang lagi daripada Puan Moderator yang berlatar belakangkan institut perguruan kan dalam keguruan, bagaimana kita nak pastikan cikgu-cikgu di sekolah, kita nak jaga kualiti mereka. Kita nak tengok sama ada guru itu yang keluar daripada hasil tangan IPGM, ya, tetap terus berlangsung sehinggalah dia berkhidmat di sekolah nanti berapa tahun? Selama 30 tahun, 35 tahun. Okey. Siapakah yang akan melihat mereka ni? Dia kekal menjadi cemerlang. Ya, bagi saya, ya, PLC ni lah yang dapat yang boleh membantu guru-guru untuk meningkatkan profesionalism dia, dan dia sendiri secara tak langsung akan berubah menjadi lebih baik dan lebih baik apabila dia memerhati, ya, dia belajar melalui siapa? Melalui guru-guru yang lebih pakar dan malah yang merupakan senior, ya, yang mempunyai kepakarannya sendiri. Jadi di sini kita nampak siapa yang menjaga profession itu sendiri. Siapa yang nak membangunkan diri kita sebagai guru. Kalau saya lah, kalau kita nak cemerlang, kita perlu membangunkan diri kita sendiri. Betul tak? Tetapi untuk guru, siapa yang nak kena jaga maruah guru itu sendiri? Pasti mereka yang bernama guru juga. Jadi kawan-kawan ini ataupun komuniti guru ini harus saling bekerjasama, ya, saling melengkapi, complement each other, yang memastikan guru-guru yang baru datang, yang baru masuk itu mempunyai roh, ya, guruan yang memastikan guru kita ini mengajar dengan penuh kasih sayang dan memastikan anak-anak Malaysia itu terus belajar. Kita tidak menyatakan bila dia belajar dia mesti champion, bila dia belajar dia mesti dapat A. No. Okay? Bagi saya, ya, dalam PLC ni kita nak memastikan anak-anak kita belajar. Itu saja. Konsep kita pertama ialah kita nak dia datang sekolah, dia suka datang sekolah kerana siapa? Ya, kerana cikgu-cikgu. Ya. Cikgu-cikgu adalah, bagi mereka adalah segala-galanya. So saya katakan PLC ini sebenarnya ia bukan satu program. Dia bukan sesuatu yang kita kata dia sebenarnya dia macam ada satu benda yang boleh kita katakan boleh membantu dan menyokong kalau kita faham, ya, adanya satu konsep community guru yang saling sayang menyayangi, alright, hormat menghormati, percaya mempercayai bagi membangunkan sesebuah sekolah itu. Itu yang saya nak tambah daripada apa yang Dr. Hasnah cakap tadi, ya. Okey. Alhamdulillah. Panjang lebar pandangan Dr. Zuraidah. Bagi kita, kalau kita lihat di sekolah, kita ada juga program coaching and mentoring yang mana kita boleh bantu guru-guru junior dalam kita kata membimbing mereka dalam menghadapi situasi mungkin pada peringkat awal lah, kan. Jadi kita tengok cikgu-cikgu di sekolah pun memang kita kata apa, volunteer untuk membantu guru-guru yang junior ini agar mereka lebih kompeten pada masa akan datang. Okey, dari segi kita melihat pula KPP ni, kalau kita lihat dia ada proses-proses dia, dari segi fasa-fasa pelaksanaan dia. Bagi pendapat doktor, sepanjang 10 tahun ni di manakah KPP? Di manakah KPP? Di manakah KPP? Kita nak ukur. Itu kena tanya kepada pihak orang yang akan mengukurnya sendiri, ya. Maksudnya di sini kalau kita nak tahu, kita kena berikan soal sidik lah,
ya, untuk mengukur sama ada setiap attributes ataupun setiap dimensi dalam PLC itu ya tercapai. Ya, kita lihat bahawa kalau saya lah, pegangan saya ialah saya nak memastikan di mana guru-guru Malaysia hari ini, adakah dia berada di permulaan, di garisan permulaan, atau dia berada di garisan pelaksanaan, atau sudah menjadi budaya. Okey, setiap fasa ni ya, dia mempunyai, dia boleh menunjukkan attributes ataupun nilai dan juga sikap tingkah laku ya. Dan dia akan lihat kepada bagaimana kita berjaya membangunkan guru-guru ini seorang pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang boleh berkongsi. Pemimpin yang boleh menyokong antara satu sama lain. Itu dimensi yang pertama. Dan ada juga yang mengatakan dalam kepimpinan itu juga, dalam PLC itu sendiri ya, boleh mewujudkan satu komuniti di mana pemimpinnya, ya, guru-guru ini, kita tak cerita pemimpin by position ataupun dari segi perjawatan, okey, moderator, tetapi kita melihat dia sebagai guru, okey, bagaimana dia boleh dia panggil distributive leadership, ya, kepimpinan yang menurun kuasa, dia memberikan tugas-tugas. Setiap guru itu mempunyai role dia tersendiri. Okay, itu satu. Kemudian kedua, kita juga melihat bagaimana guru sebagai individu itu boleh berkongsi pandangan dan juga kepakaran dia kepada orang lain. Yang inilah dimensi yang paling sukar. Kalau kita tengok nanti yang ada 5 tu, ya, 5 dimensi yang ada dalam PLC tersebut, yang terakhirnya adalah kita melihat kepada guru sebagai individu memberi ruang yang terbuka kepada orang lain menilai dia, okey, dan menyebabkan penilaian itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang macam contohnya mengkritik dia sehingga dia rasa down, ya, tetapi penilaiannya adalah berkaitan tentang penambahbaikan diri dia. Itu yang kita nampak, ya, cantiknya PLC itu sebenarnya, KPP itu sendiri, ya. Saya rasa saya berikan ruang kepada mungkin Dr. Hasna nak tambah. Alright. Di mana sekarang tahap KPP kita? Okey, kalau kita nak kata di mana tahap tu, macam Dr. Zuraida cakap tadi, kita kena ukur sebab kita kena tahu kalau nak jawab soalan tahap tu is very quantitative punya soalan. Dia maknanya sama ada tahap bawah ke, tahap tengah ke, tahap tinggi ke, ataupun yang tinggi tu kita boleh katakan sebagai dia telah menjadi satu budaya. Okey, oleh kerana pengalaman kita 10 tahun itu, okey, namanya 10 tahun tetapi dia ada lapse. Kalau kita tak bayar duit insurans kita tu, dia ada lapse kan, maka kita tak boleh dapat coverage untuk insurans kita tu. So maknanya ada lapse. Okey, lapse tu saya rasa lebih kurang dah 5 tahun juga. Okey, jadi sekarang ni kita seolah-olah buat coming back. Okey, coming back dengan kepimpinan yang baharu, okey, dengan wajah yang baharu, maka kita mengharapkan KPP di IPG dengan sokongan dan dokongan daripada kepimpinan yang ada by position. Kalau tadi Dr. Zuraida kata bukan by position, by position ini di mana pengarah-pengarah, timbalan-timbalan pengarah yang kita dedahkan bagaimana KPP ini sebenarnya dapat meningkatkan profesionalisme pensyarah itu sendiri. Kerana apa saya cakap macam tu, doktor dan juga moderator? Petang tadi ada seorang sahabat saya mengatakan, ke mana nak dibawa PLC ni dalam profesional kita? So maknanya pemikiran untuk mengaitkan KPP
dan pembangunan profesional ataupun peningkatan profesionalisme guru itu boleh berlaku. Okey, tidak kesampaian kepada pensyarah. Jadi mereka menganggap seolah-olah KPP ini adalah satu benda yang terasing, sedangkan it has to come hands in hands. Okey, dengan melaksanakan KPP, kita sebenarnya meningkatkan profesionalisme kita. Tetapi ramai yang tidak tahu bagaimanakah KPP itu dapat menyumbang dalam pembangunan profesionalisme. Mungkin orang lupa kot, orang yang bertanya tu lupa kot bahawa dalam PLC tu ada bimbingan, dalam PLC tu ada penyediaan. Itu yang kita nampak bahawa kita ini cuba membezakan. Itu yang masalah sekarang. Bila tajuk pun menarik ya. Budaya versus program. Di sini menunjukkan bahawa kita ni selalunya melihat sesuatu yang di bawah arahan itu sebagai program. Jadi apa yang Dr. Hasnah nyatakan tadi, ya, kawan tadi menyatakan di mana letaknya untuk melihat profesi itu. Saya melihat begini, apabila kita tidak memahami konsep PLC itu sendiri. Ya, betul. Ya, bila kita tengok sebenarnya PLC itu boleh dengan penyeliaan, tapi disebab bila kita cadangkan penyeliaan pada guru-guru takut. Even kita mulakan dengan SIC Plus pun dan SIP juga, kita ada gegaran di situ. Ya, guru-guru takut untuk menghadapi orang-orang yang datang masuk ke sekolah kita, ya, masuk ke dalam bilik darjah kita, masuk bertemu dengan kita. Doktor, sebenarnya saya rasa macam it was a shock, bila guru-guru mengatakan mereka sangat takut apabila ada orang datang untuk menyelia masuk dalam kelas. Why should they rasa takut kalau mereka rasa perlunya ada second opinion tentang apa yang perkara ini berlaku kerana Dr. Hasnah, saya rasa begini, because kita dah mula dengan penilaian. Penyeliaan dianggap sebagai penilaian, even pencerapan pun kita anggap sebagai penilaian. Itu masalahnya. Pemberian markah. Ya, kalau kita tak jadikan adanya pemarkaan, saya rasa tak berlaku kot. Mungkin kita kena ubah kepada cara kita penambahbaikan guru-guru. Kita tahu diri kita tidak sempurna, jadi kita gunakan borang itu sendiri, borang yang pelbagai, kerana kita lihat manusia yang kita selia, manusia yang kita bimbing mempunyai karakter yang berbeza, pendekatan yang berbeza. Jadi borang yang ada tu bukannya borang yang sama. Patutnya borang juga, rubriknya juga berbeza-beza mengikut keperluan, keperluan komuniti tersebut lah. Dan kita nak, ya, dalam PLC ni sebenarnya dia macam bila kita datang tu kan, bila kita nak bantu, kita lebih kepada kalau di PPD saya dengar, saya suka kujung bantu. Saya suka perkataan tu, kujung bantu. Macam kita pergi nak kenduri lah kan. Bila pergi kita pergi rewang, kita rewang bukan nak pergi makan. Kita rewang, kita nak membawang. Ya, seronok kan. Kita buat kerja sambil-sambil tu kita mulalah bercakap kan, bercerita. Bila kita bercerita, sebenarnya kita keluarkan kita punya luahan rasa. Dalam PLC ni dia ada jiwa, dia ada emosi sebenarnya. Dr. Hasnah, Dr. Siti, kalau kita tengok inilah cantiknya kalau misalnya kalau boleh lah, ini harapan saya sebenarnya, PLC ini dan malah penyeliaan itu kita tukarkan menjadi sesuatu yang menyebabkan guru-guru suka, seronok bila orang datang, welcome ke sekolah. Dan bila orang katalah pihak Nazir nak datang, SIC Plus nak datang, siapa-siapa pun nak datanglah. Kami terima dengan tangan terbuka. Itu yang saya harapkan satu hari nanti. Tetapi perlu ada latihan, tetapi ia perlu ada kemahiran. Itu yang kita kata, orang yang menjadi pakar dalam menyelia, dia mesti adalah sedikit sebanyak ilmu tentang penyeliaan. Dia mesti perlu ada kemahiran, ya,
terutama bagaimana kita nak ambil jiwa orang ni. Kita nak beli orang, kita nak orang terima kita seadanya, ya. Dan bila kita kata kita datang dengan seadanya, jangan pula kita ada standard, ya, standard kepada guru, kerana guru-guru juga mempunyai cara yang tersendiri. Dan ingat juga, guru juga ada maruah diri. That's why dalam PRC itu sendiri, dia lebih kepada yang kata tadi sokongan. Aspek sokongan. Ada aspek sokongan. Sokongan itu terbagi kepada dua. Satu kemanusiaan, Dr. Hasna. Kemudian kita ada struktur ataupun kita kata material. Ya. Kita nak berjaya, benda dua ni perkara penting. Pertama kita beri sokongan, kita berikan kasih sayang, kita bagi keilmuan, ya. Kita nak bangunkan manusia ni. Dalam nak membangunkan manusia ni, kita perlu ada infrastruktur. Kita perlu ada bahan-bahannya untuk kita berikan pada dia. Sumber, ya. So nampak cantiknya apa yang berlaku di Malaysia ialah dimensi yang kedua yang boleh menyebabkan sekolah berjaya adalah supportive. Ya, dimensi sokongan. Yang dua perkara ni. Kalau hasil daripada kajian saya, ya, jelas menunjukkan bahawa kalau kita beri sokongan kepada guru-guru, kita beri sokongan kepada pensyarah, insya-Allah PLC akan berjalan lancar dan dia akan jadi evolve, ya. Dia akan menjadi lebih besar dan mungkin luar biasa sifat saya dapat saya. Kalau kita lihat KPP ni dia ada macam turun naik lah. Tergantung suruh fasa 1, fasa 2, fasa 3 mengikut komuniti setempat. Okey, jadi untuk kita sebenarnya dah nak sampai ke hujung sebenarnya, tapi saya nampak okey, apa harapan Dr. Zuraida apabila melihat KPP sekarang ni? Tadi saya nampak macam Doktor dah nak rumuskan dah. Tapi ini saya bagi peluang lah Doktor. Apa harapan Doktor kepada KPP? Sebab ini adalah satu perjuangan yang kita nampak Doktor memang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan KPP ini. Jadi harapan yang sangat besar bagi Doktor. Okey. Harapan saya senang je saya cakap. Perjuangan KPP ini adalah perjuangan guru-guru. KPP ini adalah inilah jiwa guru. Kita lihat pada jiwa guru. Kerana dengan KPP inilah kita membangunkan guru-guru jadi pemimpin. Kalau kita tengok hari ni, ya, bila kita buat perbengkelan, yang ada di situ adalah guru. Yang jadi champion ni siapa? Guru-guru. Kenapa dia champion? Kerana mereka inilah yang ada bunga silatnya dalam membangunkan anak-anak, ya. Itu yang saya katakan di sini bahawa PRC ni sebenarnya adalah untuk guru, ya. Dia sangat, bagi saya, dia memang di hati saya, ya. Saya mengharapkan bahawa PRC ni akan terus berlangsung dan kita akan nampak nanti melalui budaya yang positif ini, kita lihat kita dapat pecahkan sikap guru yang bekerja bersendirian, akan lebih berkongsi, akan lebih ke hadapan untuk memberitahu apa yang mereka buat dan apa yang telah mereka capai bersama-sama dengan anak-anak murid mereka. Itu harapan saya. Apa pandangan Dr. Hasna pula? Alright, kalau di IPG, ya, kalau Dr. Zuraida tadi dia kata KPP itu adalah milik guru. Jadi bagi pihak IPG pula, dia kena pastikan guru yang nak dilahirkan, guru yang nak dikeluarkan itu telah ada roh KPP itu. Jadi siapakah yang nak meniupkan roh itu kepada bakal-bakal guru ni adalah pensyarah-pensyarah yang sedia ada. Jadi yang menjadi harapan saya, ya, KPP ini perlu diperjuangkan, perlu diteruskan usaha-usaha untuk menyemarakkan lagi, not only among the teachers but also to the teachers educator, pensyarah-pensyarah
yang bakal melahirkan guru-guru yang akan ke sekolah. Jadi pemerkasaan KPP dalam kalangan pensyarah di IPG itu adalah sangat-sangat vital. It is very, very important. Okay? Kerana kelangsungan itulah yang kita harapkan dapat pergi ke sekolah nanti. Nanti bila pergi ke sekolah, kita tak mau lagi dengar cikgu-cikgu keluaran IPG ni tak tahu tentang PLC. Jadi kita nak sekarang ni gerakan yang kita buat adalah untuk memastikan setiap pensyarah di IPG itu dapat roh KPP ini dan mengongsikannya kepada pelajar dengan cara secara direct, okay, ataupun dengan cara role model, okay, dengan melaksanakan KPP itu sebagai sebahagian daripada kerja buat pensyarah dan diperhatikan oleh guru, pelajar guru kita, dan kerja-kerja di peringkat sekolah nanti akan jadi lebih mudah. Dan satu lagi mungkin saya nak nyatakan, dengan kejayaan ni nanti bila bermulanya dikeluarkan oleh IPGM nanti, ya, guru-guru di sekolah yang menanti kehadiran guru-guru baru ini sebenarnya secara tak langsung kita ada input baru. Ya. Ya. Kita ada generasi baru dengan gaya baru, cara baru. Dia kita kata gaya dan cara baru tetapi matlamat sama. Ya. Iaitu dengan pendekatan yang berbeza. Hari ini dengan IT, kita katalah mungkin saya 20 tahun, 30 tahun kan dah tak main dengan IT kan. Tapi dengan kehadiran yang baru ini menyebabkan kita yang lama ni sama-sama turut bersama dengan mereka, belajar dengan orang-orang baru ni. Oleh itu kita nampaklah adanya saling melengkapi antara satu sama lain. Dan juga saya rasa sangat bersyukur kerana inisiatif ini dibangunkan semula kerana kita dapat merapatkan jurang. Okay, kalau dulu apa yang berlaku di sekolah tu pensyarah IPG selalunya lambat tahu, tetapi harapan saya, ya, dengan adanya gerakan ini ataupun inisiatif ini akan menyebabkan apa yang berlaku di sekolah itu sentiasa di dalam perhatian pensyarah-pensyarah supaya pensyarah-pensyarah di IPG dapat melahirkan guru yang siap siaga untuk pergi ke sekolah, bukan sahaja dari segi ilmu, teori dan juga pedagoginya, tetapi juga keperluan semasa. Okey, alhamdulillah terjamin masa depan guru-guru kita sekarang. Okey, berdasarkan kalau kita melihat rumusan yang dapat saya simpulkan di sini bahawa kalau kita melihat KPP adalah budaya. Okay, dari jawapan-jawapan panel kita, memang KPP adalah budaya. Budaya ini jika dipupuk, dia akan meningkatkan profesionalisme guru, seterusnya meningkatkan kualiti pendidikan negara kita. Okey, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutur bicara. Cari disusun, maaf dipinta. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua dalam webinar ini. Okey, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk kita semua. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.